Bukan lubuk merbau. Jadi, tapi tengok tuan-tuan. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, orang yang belah hantu raya jaga kebun ni, kalau bagi makan betul-betul elok, jaga sungguh tuan-tuan. Ni saya tengok dengan mata saya sendiri tuan-tuan. Bila sampai di rumah dia runtuh tuan-tuan. Rumah ni, tuan-tuan tahu, dengan dinding-dinding dah runtuh, dengan atap-atap dah runtuh, kan? Bawah tu ada pungsu kan? Kan? Rumah runtuh. Bayangkan, pinggan, mangkuk, tanca, garpu, apa semua ada, tonggih semua dalam rumah tu, tak ada siapa ambil tuan-tuan. Walaupun dia runtuh, pinggan, mangkuk, tonggih, apa semua nampak. Tak ada seorang berani ambil tuan-tuan. Tak ada siapa berani ambil. Ni, tak ada berani ambil. Lepas tu tuan-tuan, keliling dia tu pokok rambutan. Burung sekor pun tak berani nak makan buah rambutan. Tupai pun tak ambil buah rambutan dia makan. Nak cerita hantu raya ni. Saya tak ingat nama tempat. Minta maaf, saya lupa. Kan? Saya tak tahu lah. Lepas ni saya kerak lupa. Kan? Sekor pun tak boleh. Kan? Ni cerita dia ni. Nak cerita dia, yang saya tengok lah, buah rambutan tu hitam di pokok, menandakan tak ada orang ambil. Tak ada orang ambil. Lepas tu anak dia kata, kalau burung makan buah rambutan, kepala burung dikepak, mati, jatuh burung tu. Anak dia cerita saya di situ. Tu. Jadi bila dah jadi gitu, saya tengok, saya kata tak apa, jangan susah hati, saya kata. Jangan susah hati. Tuan-tuan tahu tak? Apa yang kita nak buat? Dia kata panggil berubat merata, tak lega-lega. Panggil ubah, dia kata boleh nak ubah hantu ayah tu. Dia kata tanah tu, dia kata tapi tak boleh buat rumah. Orang kampung tak berani duduk dekat. Dia kata tiap malam, petang ke, ada waktu nampak tuan tanah, pada tuan tanah tu dah mati lama, tapi dia nampak dia duduk rumah lagi. Dengan pakaian dia lagu tu. Orang nak cerita lagu tu, cerita orang. Saya dengar ya. Saya dengar ya. Tak apalah, saya kata, kan, kita buang lah. Kita buang lah, kata. Kita buang. Kan? Tengok tuan-tuan, tengok. Dahsyat. Orang bulan tu raya. Kata orang tua saya, bapa saya, kalau dia jaga betul-betul hantu raya, dia bagi makan cukup, apa semua cukup, dia memang jaga rumah tu betul-betul. Memang betul dia jaga semua rumah tu. Memang betul. Dahsyat tuan-tuan. Tu. Saya buang, memang saya buang. Akhirnya saya kata saya buang. Tuan-tuan tahu tak? Macam mana petua saya buang? Saya ambil petua, saya tak jampi tuan. Demi Allah, saya tak berjampi pun. Jampi pun tak, apa pun tak. Tuan-tuan boleh ambil petua saya. Sebab saya tak ambil duit. Saya ambil petua ya. Tuan-tuan belajar, belajar baik-baik. Belajar baik-baik. Ini petua tuan-tuan. Macam mana saya buat? Kalau tuan-tuan nak buat macam mana? Saya jampi. Dia kata orang jumpi macam-macam, tak keluar pun. Macam mana nak buat? Rumah ni cerita dia. Allah.